Kita tidak perlu serah, kerajaan negeri tidak perlu serah, tetapi Tun Razak memujuk semua negeri, serahlah kepada pusat mengaturkannya. Dan pusat berjanji, kalau kita dapat seria, 5 sen hot demo. Itu saja. Kalau Kelantan tak serah tahun 75, tak jadi begini. Tapi kita serah kerana janji pusat. Tapi dia orang jahat, dia terlupa janji. Thailand bersetuju menandatangani dengan Malaysia dekat minyak sekarang itu. Sebab dia tahu Kelantan dan negeri-negeri lain telah pun serah kuasanya kepada Malaysia. Sebab itulah the JDA yang ada sekarang itu boleh dilaksanakan. Apakah balasan kita serah hak kita? Inilah balasannya. Jadi sebab itu saya menegaskan di sini, kalaulah perkataan offshore, ingat ya, dalam perjanjian itu katalah perkataan offshore itu tidak jelas. Bukan macam Mustafa Mohamed kata. Muhammad kata dia melanggar undang-undang minyak tahun 74. Mana boleh kita buat agreement tahun 75 langgar yang 74? Ada masuk akal? Dan yang buat agreement tu hidup lagi sekarang ni. Tun Saleh Abbas masa tu Solicitor General, dia yang buat agreement tu. Kalau tak jelas, tanya dia apa yang dimaksudkan dengan offshore. Tapi dia bukan tak akan selesai masalah ini. Dia takut bila duit bagi kat PAS guna duit tu bagi rakyat, kalahlah dia. Itu sebenarnya. Bukan soal undang-undang ni. Dia katalah perkataan offshore, persaingan pantai itu tidak jelas katanya. Tengku Razali masih hidup, dia faham maksud tu. Saleh Abbas masih hidup. Dan tuan-tuan tanya, apa pasal dia tak tunjuk kepada kita perjanjian itu? Apa pasal? Apa pasal Petronas sendiri diam aja? Yang dibawa bersarah ni berapa otoriti ke satu? Sebabnya Petronas tahu sebenarnya. Kita mesti ingatkan, kalau kita merentah, soal minyak ini perlu kita perjelaskan, perkukuhkan. Hak negeri mesti kita bela dan kita bagi. Kerana Malaysia itu adalah gabungan negeri-negeri. Dan minyak ni memanglah semua di laut. Kalau nak cari minyak yang 12 batu, 10 batu, mana ada minyak? Jadi kalau ikut tafsiran lawyer-lawyer dia ni, Sarawak pun tak boleh tuntut. Agreementnya sama. Sabah tak boleh tuntut. Mana